guys, it's the unboxing time. Kau ingat tak ada video TikTok hari tu yang Asla buat video Asla beli handbag untuk dinner and handbag untuk helm ni Asla. So this is the handbag guys. Sebenarnya waktu dinner hari tu Asla sumpah gila, rushing gila weh. Waktu dinner itu Asla rushing sangat-sangat sebab Asla keluar daripada rumah pukul 7 macam tu. And sepatutnya Asla kena ada dekat dinner tu pukul 7.30. So Asla time tu tak sempat nak buat unboxing. Asla just sempat Asla just buka je. Tadi tau balik je daripada event tu, Asla terus sempat balik dalam kotak dia. And now Asla nak guna, Asla nak buat unboxing yang paling proper. I'm presenting to you guys Louis Vuitton handbag limited edition. Limited edition ke? One and only in Pavilion. Let's go. Kita unboxing sekarang. Kan ada button kat sini untuk open. Maybe tolak macam ni. Oh. Ooh, the texture, the smell, and the material are insane. Sebenarnya untuk tali dia ada 3 tali actually. This one boleh guna untuk shoulder. And ni sesuai untuk dinner kalau korang jenis nak yang hole macam ni. Dekat dia punya tu ada 2 tau. So korang boleh pilih sama ada nak kat atas atau kat bawah. Dia ada 2 butang. Ini kalau nak jadikan sling bag. And kalau tak nak jadikan sling bag, korang boleh tarik macam ni tau. Tarik and then buttonkan dia dekat bawah sebab dia ada lagi 1 butang. So untuk tali panjang ni ada 2 butang sahaja. This one untuk jadikan pendek boleh jadi shoulder. See? Action. This is the real actual dia punya design yang dia buat lah. Which is letak ni sebagai hiasan boleh kalau nak jadi shoulder. Kalau you guys nak jadi shoulder boleh buat macam ni. Ataupun kalau tak nak guna tali ni pun korang just boleh yang besi ni pun boleh buat jadi shoulder juga. Ini kena cabut lah supaya dia tak melerik. Apa pendapat korang tentang hiasan tudung aku ni? Cacat Is it look good or not? So untuk handbag ni Asla beli dengan harga RM16,100. Kalau korang nampak dekat sini RM9,100 Asla bayar cash and RM7,000 daripada kad. Sebab Asla punya kad tu Asla tak tahu kenapa limit RM10,000 je. Dia tak boleh tukar dah. Itu limit dia untuk guna tab. Untuk guna tab RM10,000. Kalau transfer boleh lah RM40,000 macam tu. Tapi Asla tak tahu kenapa LV dia tak terima transfer. Sebab kalau transfer ni diorang akan ambil masa 3 hari bekerja untuk diorang check payment tu dah masuk ke belum. So apa yang Asla buat, Asla keluarkan cash sebanyak RM10,000 hari tu. And Asla bayar RM9,100 untuk cash dan RM7,000 RM7,000 wave guna kad. So this is the new baby RM16,100. What do you guys think? Baloi ke tak?